Saya tak simpan duit raya anak dalam bank. Saya tukar jadi emas. Sebelum tu, share dulu video ini untuk rujukan anda. Saya mula buat keputusan ini sejak tahun 2020 bila anak saya baru lahir. Setiap kali anak dapat duit raya, saya tukar sedikit demi sedikit kepada emas. Masa itu harga emas sekitar 240 segram sahaja. Tak sangka selepas beberapa tahun konsisten simpan emas setiap bulan dari tahun 2020 sampai 2025, simpanan anak saya dah jadi 50 gram emas. Hari ini sekitar 2026 ni, harga emas sudah hampir 700 segram. Jadi 50 gram emas anak saya itu sekarang bernilai kira-kira 35,000. Duit raya yang kecil setiap tahun boleh jadi simpanan besar untuk masa depan anak. Kalau nak tahu cara simpan emas untuk anak, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya bantu tuan-puan untuk tunjuk cara mula step by step. Follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.